macam merembayung dah tempat lemang ni aku tengok dah. Oh, estetik ni. Ni bukan estetik ni. Ni lain macam. Okay. Disebabkan tahun lepas, dia punya bumbung dia rendah. Jadi, kami punya tim yang membakar ni agak kelemasan. Jadinya, kali ni kami naikkan sikit. Lebih kurang dalam 1,5 kaki tinggi. Dan kami buat dia punya bumbung atas tu. Jadi, orang yang bakar lemang dekat bawah ni, taklah kelemasan asap kan. Ini di antara progression yang kita tengah jalankan untuk proses lemang bodong raya tahun ni. Tapi, untuk yang nak rasa lebih awal boleh datang ke Azhar Food pada 28 dan 1 hari bulan di Azhar Food. Ni, bulan 2. Okey, kita dah settingkan. Ini kayu-kayu pun standby untuk bakar dekat Azhar Food. Lebih kurang saya bawakan khas untuk anda semua. Lebih kurang ada 800 batang. Tetapi untuk yang terawal, dengar baik-baik 300 orang yang terawal saya ada bagi set percuma. Set lemang percuma. Tapi yang mana nak beli, yang mana nak ambil yang set. Tak ada masalah. Saya okey saja. Yang penting korang sentiasa support lemang bodong. Jangan lupa save dulu video ni untuk peringatan, takut-takut nanti lupa, dan share kat kawan-kawan korang. Jumpa korang dekat Azhar Food pada 28 hari bulan 2 dan 1 hari bulan 3 di Azhar Food Marum.